So dia no such thing macam kita boleh salahkan sesiapa bila kita pilih pilihan yang tak tepat kan. Sangat relate dengan kehidupan sebab saya membesar dalam persekitaran flat. Saya membesar dalam persekitaran, kalau orang kata sekarang, dalam persekitaran B40 kan. So waktu zaman saya membesar dulu, umur saya 1 hingga ke 20 tahun, saya tak ada dikategoriskan sebagai B40, tapi boleh dikatakan dalam masyarakat biasa. Saya membesar dalam masyarakat tu. Ada kita boleh nampak level of life yang macam-macam kan. Sebab saya duduk kat KL kan, Kuala Lumpur, kat Ceras kan. Kita pergi ke sana sikit, kita dapat kehidupan Bukit Antarabangsa. Kita pergi ke sini, kita dapat kampung baru. So mudah untuk saya melihat semua tu kan. So masyarakat itu rasa susah tu tak ada. Tapi kita faham tentang tekanan kewangan, tekanan kehidupan dan sebagainya lah. Kita faham tentang tu kan. Sebab saya rasa saya terdedah dengan education. Saya terdedah dengan, sebab kita kat Kuala Lumpur kan, kat KL ni, kita terdedah dengan apa saja, baik atau buruk kan. So saya ada maksudnya saya ada peluang untuk buat decision dan saya ada peluang untuk belajar pada masa yang sama. So that's why saya rasa story arc cerita ni, logline cerita ni sangat dekat dengan bukan saya je, saya rasa semua orang. Mungkin kalau bukan di dalam keluarga kita, mungkin di kawasan rumah depan kita, jiran-jiran kita kan. Kuala Lumpur, membesar kat Kuala Lumpur ni, dia macam saya cakap tadi, kita ada peluang untuk belajar, kita ada peluang untuk buat keputusan kan. So dia no such thing macam kita boleh salahkan sesiapa bila kita pilih pilihan yang tak tepat kan. So saya tak tapi saya tak juga bagi saya thanks juga kepada parents saya yang memberikan kita pendidikan atau pendidikan yang secukupnya untuk kita ni cukup untuk buat pilihan. So saya rasa itu sajalah. Yang selebihnya segala kesukaran kehidupan tu yang saya lalui, saya kena tanggung sendirilah kan. Saya tak boleh blame orang. Kalau saya membesar dekat kehidupan flat ataupun kehidupan yang agak susah, saya ada peluang untuk keluar daripada kehidupan tu, dan jika saya pilih untuk ada dalam kehidupan tu pun itu juga di keputusan saya sendiri kan. So masing-masing, so kita tak boleh nak salahkan tempat kita membesar tu. Yelah, mudah bergaul kan. Tapi benda tu subjektif lah. Saya pun tak berani nak cakap. Kadang-kadang ada orang pilih, memang suka. Dia memang pilih kehidupan dia begitu. Bukan dia tak salah, tak betul. Tapi ada orang dia ada dreams kan. Dia ada impian kan. Dia ada sesuatu yang dia nak achieve ataupun karakter dia memang begitu. So dia akan bergerak lah mengikut karakter dan kehidupan dia, mengikut apa segala education yang dia explore juga. Untuk bagi saya benda tu subjektif. Dia macam tak boleh saya cakap mudah dan tak boleh saya cakap susah. Ada. Sebab tu saya cakap tempat tu bukan menjadi kita punya sandaran untuk menggambarkan kejayaan kita kan. Tapi ada juga kawan-kawan saya yang berjaya, dah ada family besar kat sana, tapi mungkin kehidupan yang dia pilih itu selari dengan sikap dia, sifat dia, kehendak dia kan, pilih kat situ. Tapi macam saya cakap, semua orang ada impian, ada benda yang dia nak dalam hidup dia. Semua orang ada mimpi yang dia kejar kan. So inilah mungkin ini kehidupan yang saya pernah doa dulu kan. Dan sama juga macam diorang mungkin pernah doa, tapi mungkin doa-doa tak sama dengan saya lah. So diorang dapat kebahagiaan di mana yang diorang ada sekarang. So saya rasa benda ni subjektif. Saya tak meletak nilai tu bila yelah, betul dari stigma masyarakat kita kata keluarlah daripada tempat yang tak baik. Tapi itu antara statement yang ada dalam Al-Quran juga. Agama kita ajar keluar daripada kesusahan. Jika kita dalam kesusahan tu, kita kena usaha kan. Dan tidak agama kita cakap tak ada pula agama kita cakap hina ataupun jangan patah balik kepada tempat itu kan. Sebab tu ada tawaf. So kita tawaf balik lah dalam kehidupan kita. Benda tu mengajar kita je sebenarnya. Tidak untuk peluang untuk kita menilai orang. Pilih kawan, of course. Tak. Saya ni
Saya ni kadang-kadang tak ada kawan baik. Saya kawan je dengan semua orang. Mungkin sebab tu kot saya kenal orang kan. Mungkin saya cepat observe ke apa ke. Tapi ada pros and cons jugalah bila kita kawan je dengan semua orang. Yang membesar dalam keadaan di Kuala Lumpur di pinggir bandar macam tu kan. So saya rasa itu one of experience yang saya kena lalu juga dan membentuk diri saya sekarang. Dalam cerita ni, yes, kita dah jauh tadi kan. Dalam filem ni jadi saya punya isteri. Dia memegang watak sebagai Ayu yang kami baru saja berkahwin yang bakal menimang cahaya mata. Yes. Kita ada takluk juga, tapi dalam takluk kita tidak bertemu lah. Dia ada karakter dia, saya ada karakter dia. Ni first film kita bertemu lah. Ada offer banyak, offer lebih daripada tu. Sebelum kita kahwin pun dia orang dah offer kita jadi suami isteri lah. Tapi itu hak saya kan, nampak hak saya kan untuk memilih kan. Macam cerita ni saya dengan Mimi bincang cerita macam ni kita patut buat sebab di social kritik dia kuat tentang keluarga, tentang pasangan suami isteri baru mendirikan rumah tangga. So message dan social kritik dia yang baik, senang untuk kita sampaikan. So benda tu jadi best lah kalau kita buat bersama kan. Ya, kalau sebelum ni ada juga offer tapi kita tengok, kita baca mungkin tak sesuai untuk saya dengan Mimi kan. Mungkin kali ni sesuai macam tu.